Sejarah Vespa Max Indonesia, pernah tak anda nampak Vespa yang dipenuhi besi buruk, rantai, kayu, malah ada yang panjangnya berapa meter? Ramai ingat ini sekadar gimmick. Hakikatnya di sebalik setiap Vespa Extreme itu tersimpan sejarah yang cukup mendalam. Semuanya bermula pada tahun 1960-an apabila Vespa mula dikenali di Indonesia. Skuter dari Itali ini menjadi simbol ketahanan, kepraktisan, malah semakin popular selepas dipasang secara tempatan pada tahun 1972. Namun segalanya berubah ketika krisis kewangan Asia 1997. Harga motosikal baru melonjak mendadak manakala Vespa lama yang rosak dijual dengan harga yang sangat murah. Bagi golongan pendapatan rendah dan kanak-kanak jalanan, inilah satu-satunya kenderaan yang mampu dimiliki. Pada awal 2000-an, komuniti punk jalanan mula menjadikan Vespa sebagai lebih daripada sekadar motosikal. Ia menjadi rumah bergerak, teman pengembaraan dan simbol kebebasan. Mereka menolak budaya kemewahan dan membuktikan bahawa nilai seseorang bukan ditentukan oleh harga motosikal yang ditunggang. Oleh kerana alat ganti sukar diperolehi dan mahal, mereka mula menggunakan apa sahaja yang ada: besi buruk, tayar terpakai, rantai, botol plastik, malah ada dahan pokok dijadikan sebahagian daripada motosikal. Apa yang bermula sebagai usaha untuk terus bergerak akhirnya berkembang menjadi satu seni modifikasi yang unik. Dari situlah lahirnya budaya yang kini dikenali sebagai Vespa Gamble atau Vespa Max. Semakin pelik, semakin kreatif dan semakin berani reka bentuknya. Ia bukan tentang kelajuan tetapi tentang identiti, kreativiti dan semangat untuk terus hidup walaupun serba kekurangan. Hari ini budaya ini diraikan melalui pelbagai himpunan dan festival seperti Jawa Rongsok Extreme yang menghimpunkan ribuan peminat Vespa Extreme dari seluruh Indonesia. Jadi apabila anda melihat Vespa Max di jalan raya, jangan terus menganggapnya sebagai motosikal buruk. Bagi pemiliknya, setiap besi berkarat dan setiap aksesori digital semula membawa kisah perjuangan, kebebasan dan kreativiti yang tidak ternilai.